Hai semua, selamat datang ke penerangan visual kita hari ini. Khas untuk rakan-rakan pelajar College Vocational. Anggap je sesi kita kali ini macam hari pertama anda lapor diri sebagai seorang juruteknik ujian atau test technician yang profesional. Saya tahu, bila dengar je subjek CEB 3114 tentang verifikasi prestasi in-circuit tester ni, bunyi dia macam berat sangat kan? Tapi jangan risau, kita buat santai-santai je. Saya akan bimbing anda langkah demi langkah dan kita tengok macam mana segala teori tebal ni sebenarnya digunakan dalam dunia kerja yang sebenar. Okey, jom kita mula. Tapi sebelum tu, pernah tak anda terfikir soalan ni? Kenapa telefon pintar, laptop atau gadget-gadget canggih yang kita baru beli tu jarang sangat meletup atau rosak sebaik sahaja kita bawa keluar dari kotak? Jawapannya bukannya magic. Ia adalah hasil titik peluh orang-orang seperti anda di masa hadapan. Dekat sinilah teori kompleks CEB 3114 tu diterjemahkan jadi realiti. Kualiti dan keselamatan yang menyelamatkan nyawa pengguna di luar sana tu sebenarnya terletak betul-betul di hujung jari anda sebagai individu yang mengawal mesin-mesin pengujian ni. Okey, untuk jadual shift kita hari ini, kita akan lalu 5 fasa penting. Kita mula dengan standard industri dan SOP, kenali mesin pengujian ICT, fahami apa itu ujian rujukan dan DUT, cara mengesan kerosakan komponen dan akhir sekali, kita tutup shift dengan laporan serta amalan 5S. Bahagian pertama, standard industri dan SOP. Anggap ini macam sesi taklimat pagi atau morning briefing kita sebelum mula pegang apa-apa alatan kerja. Sebelum sesiapa pun dibenarkan hidupkan mana-mana mesin berkuasa tinggi dekat bengkel, kita wajib faham terma dan peraturan asas. Mari kita clearkan 2 singkatan penting ni supaya anda tak pening dengan jargon teknikal nanti. Pertama, PCBA. Pendek kata, ini adalah papan litar yang dah siap dipasang dengan komponen elektronik. Kedua, DUT atau Device Under Test. Senang cerita, DUT ni ibarat pesakit kita. Ia merujuk kepada peranti atau papan litar yang sedang kita uji di atas meja semata-mata untuk pastikan ia betul-betul sihat dan berfungsi. Kalau kita tengok kepada standard IPC antarabangsa, barulah kita sedar betapa ketatnya ujian yang kita kena buat ni. Ia terbahagi kepada 3 kelas utama. Kelas 1, ini untuk produk elektronik biasa yang ada fungsi asas je, macam alat mainan kanak-kanak. Kelas 2 pula perlukan prestasi yang lebih tahan lasak, contohnya macam perkakas elektronik di rumah. Tapi kelas 3, ini memang sangat mencabar. Kelas 3 ni khas untuk persekitaran yang keras atau industri kritikal macam aero angkasa dan perubatan. Untuk kelas 3 ni, langsung tak boleh ada kecacatan tau. Memang zero defects allowed. Silap sikit, nyawa boleh melayang. Selain standard produk tu sendiri, kerja kita juga terikat kuat dengan undang-undang. Sebab apa? Pengujian ni bukan semata-mata nak pastikan barang tu hidup je, tapi ia juga perlu sah di sisi undang-undang dan selamat untuk alam sekitar. Kita ada Akta OSHA 1964 untuk pastikan keselamatan anda sebagai pekerja tu terjamin. Kita ada Akta Kualiti Alam Sekitar untuk elak pencemaran industri dan satu lagi yang sangat penting bila sebut pasar elektronik, pematuhan ROH. Kita kena pastikan tak ada bahan bahaya macam plumbum atau merkuri yang digunakan secara berlebihan dalam produk kita. Masuk bahagian kedua, kenali mesin pengujian ICT. Jom kita set up meja kerja kita. Dekat dalam makmal atau bengkel, kita ada 2 jentera penguji utama yang jadi hero kita. Pertama, in-circuit tester atau ICT. Mesin ni guna satu alat yang kita panggil bed of nails, macam hamparan jarum. Ia sangat laju dan memang sesuai kalau kita nak keluarkan produk dalam kuantiti yang gila-gila banyak. Kedua, kita ada Flying Probe Tester atau FPT. Yang ni memang style. Dia tak perlukan tapak atau fixture khas, tapi dia guna probe robotik yang seolah-olah terbang dan bergerak laju sentuh litar tu. Memang fleksibel habis. Sangat ngam kalau kita nak uji rekaan prototipe baru. Seterusnya, kita kenalkan pula Manufacturing Defects Analyzer atau MDA. Anda boleh bayangkan, MDA ni macam guard keselamatan di pintu masuk utama. Tugas dia sangat spesifik, iaitu tangkap kecacatan atau kesilapan kilang yang sili di peringkat paling awal. Contohnya litar terbuka, litar pintas atau ada pekerja yang tersalah pasang nilai komponen. Bila kita dapat sekat kesilapan kecil ni dari awal, kita sebenarnya dah halang ia daripada merebak jadi kegagalan besar yang makan kos jutaan ringgit nanti. Okey, kita teruskan ke bahagian ketiga, ujian rujukan dan DUT. Inilah teras utama tugasan harian kita. Macam mana mesin nak tahu si keping bot tu okey ke tak? Mestilah kena ada rujukan kan? Di satu belah kita ada Known Good Reference PCBA. Ini ibarat skema jawapan masa exam. Ia adalah papan litar master yang kita dah sahkan 100% sempurna.
Di belah satu lagi, kita ada DUT kita tadi. Ini pula ibarat kertas jawapan pelajar yang belum disemak. Jadi, mesin ujian kita akan automatik bandingkan DUT ni dengan papan rujukan tadi untuk tengok kalau ada apa-apa perbezaan. Mudah kan? Tapi sebelum perbandingan tu boleh dibuat, persiapan kita mesti teratur. Langkah dia bermula dengan konfigurasi hardware, pastikan PC dan fixture semua bersambung betul. Kemudian, kita masukkan perisian dan firmware yang betul untuk model PCBA tu. Seterusnya, pastikan network bersambung supaya data dapat dihantar. Dan yang paling penting, siapkan kawasan ujian. Pakai gelang antistatik atau ESD dan sediakan multimeter. Perkara yang saya nak tegaskan di sini, kalau anda terskip satu langkah je pun, keseluruhan diagnosis tu boleh jadi tak sah dan anda kena mula balik dari kosong. Sekarang kita masuk bahagian keempat, mengesan kerosakan komponen. Tiba masanya doktor elektronik buat diagnosis. Inilah dia penyakit-penyakit PCBA yang paling selalu anda akan rawat nanti. Secara puratanya, anda akan berdepan dengan litar terbuka, litar pintas, komponen yang salah nilai, komponen yang tiba-tiba hilang dari bot atau komponen tu sendiri dah memang rosak. Nampak macam kecacatan biasa, tapi bayangkan, litar pintas contohnya, ia bukan main-main tau. Ia boleh buat litar terlampau panas, mencair, malah boleh menyebabkan kebakaran secara tiba-tiba. Itulah sebabnya mata anda kena sangat tajam. Semasa proses ujian, kita juga akan pantau isyarat output dari DUT. Kita kena cek bacaan voltan dan ampere, cukup tak kuasa dia. Kita periksa bentuk gelombang guna osiloskop. Kalau bot tu ada lampu LED atau penggera bunyi macam buzzer, ia wajib menyala dan berbunyi pada masa yang tepat. Malah, kalau ada pergerakan mekanikal macam motor berpusing, itu pun kita kena pantau. Pendek kata, tindak balas bot tu kena tepat 100% ikut rekaan jurutera. Dan akhirnya, bahagian kelima, laporan dan amalan 5S, masa untuk kita end shift. Bila mesin dah berhenti berbunyi, kerja belum siap lagi tau. Data adalah produk mutakhir anda. Kalau kerja dah siap tapi tak didokumenkan, pengujian tu ibarat tak pernah wujud. Jadi, lengkapkan laporan ringkasan ujian. Tuliskan parameter ujian, rekodkan keputusan sebenar sama ada ia lulus atau gagal dan catatkan apa-apa yang anda jumpa masa pemeriksaan visual. Akhir sekali, tulis kesimpulan dan cadangan. Laporan inilah bukti kukuh kerja anda yang bos dan klien akan tengok nanti. Sebelum anda tutup lampu dan balik, mari kita ingat balik satu budaya kerja yang wajib diamalkan dari Jepun, iaitu amalan 5S. Sisih benda yang tak perlu, susun dengan rapi, sapu dan bersihkan stesen, seragamkan dan sentiasa amalkan disiplin ni. Kenapa 5S ni dipandang serius? Sebab meja kerja yang kemas tu bukan sekadar sedap mata memandang. Ia sangat kritikal untuk elak kemalangan dan pastikan komponen elektronik yang beribu ringgit tu tak rosak akibat habuk dari stesen kita sendiri. Dan di zaman moden ni, laporan yang anda taip susah payah tadi tak masuk dalam laci fail yang berhabuk dah. Semuanya terus dihubungkan ke cloud computing atau pengkomputeran awan. Bermakna, dari makmal College Vocational anda tu, data tu disimpan dengan selamat dan terus boleh diakses oleh pasukan jurutera di negara lain secara live. Ini yang kita panggil sistem global. Sebagai penutup penerangan kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan bersama. Apabila peranti elektronik kita menjadi semakin kecil, semakin padat dan luar biasa kompleks, macam mana kerja keras dan ketelitian anda di makmal hari ini akan membentuk teknologi masa depan yang lebih selamat dan lestari? Sentiasa ingat, anda semua bukan setakat operator mesin. Anda sebenarnya adalah barisan pertahanan utama yang menjaga kualiti teknologi dunia. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk panduan visual hari ini. Teruskan usaha cemerlang anda dan semoga berjaya.